Apakah persediaan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Kita nak sambut bulan Ramadan ni kena sipai lilin berapa putung, kena sipai air berapa ekor, nak sedia lagu mana kita nak masuk Ramadan. Sedia hak besarnya tak ada lebih, tak ada nak lebih pada ni. Hak nombor satu sekali, sedia dianya bekal dengan azam kita, putus dalam hati kita, niat dalam hati kita. Hak tu hak besar sekali. Niat tu hak paling besar bagi kita orang yang beriman. Boleh pahala dengan niat kadang lebih besar daripada boleh pahala dengan kita beramal dengan kaki tangan. Persediaan kita kena niat bila masuk Ramadan tahun ni, aku nak puasa sebagai puasa yang terbaik. Aku nak buat apa amalan hak ada lebih di bulan Ramadan. Niat gitu. Satu daripadanya, bulan Ramadan bulan yang kita kena puasa padanya. Aku nak puasa bila masuk bulan Ramadan ni, aku nak puasa. So tu kena niat. Tak niat gitu haram dah. Berdosa. Kita hidup tak sampai Ramadan, duduk dalam haram dah. Dan aku nak puasa sebagai puasa yang paling tinggi kelas, yang terbaik sekali. Puasa hak paling molek. Puasa kaki, tangan, mata, telinga, nak puasa habis. Tak sebi puasa aku masuk di dalam kata boleh lapar dengan dahaga saja. Puasa daripada makanan saja. Makanan, minuman. Puasa daripada perkara hak membatalkan puasa tu saja. Adapun telinga tak puasa daripada hak haram. Mata tak puasa daripada hak haram. Lidah tak puasa pada hak haram. Tangan tak puasa daripada hak haram. Itu puasa sia-sia saja. Aku tak sih puasa lagu tu. Aku nak puasa kaki, tangan, mata, lidah. Aku nak puasa habis tahun ni. Tu azab begitu. Boleh dah, boleh pahala dah kita tu. Boleh pahala. Dan aku nak qiyam Ramadan. Nak semaya tarawih, wisudah sekali ngata imam. Tu hak paling afdal sekali. Hak nombor satu. Jangan sudah dulu pada tu imam. Niat lagu tu. Tu sedia Ramadan tahun ni. Lari klik dulu pada tu imam. Kadang setengah ulama kata tak bila dia qiyam Ramadan. Tak panggil semaya tarawih dia. Orang sudah dulu pada tu imam. Tak imam tak kira lah semaya dia berapa pun, 3, 4, 5 ikut dia lah dia nak semaya berapa. Kita nanti wisudah sekali dengan dia. Kalau tak imam semaya 20, kita 20. Tak imam semaya 8, 8, 12, 12 semaya lah. Tapi jangan sudah dulu daripada tak imam. Dan azam nak baca Quran, nak hidup Quran. Kerana bulan Ramadan orang salaf, pentingnya kalau kita nak tahu, kita baca dia panggil Amalus Salaf, satu buku ditulis oleh orang baru. Dia kutip di tempat duk rata-rata, dia buat satu kitab Amalus Salaf fi Ramadan. Amalan orang salah di bulan Ramadan. Orang salah ni bulan Ramadan dia buat gapo? Di antaranya Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Di antaranya imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dia beza dengan bulan-bulan lain. Imam kita Syafi'i, dia di bulan Ramadan dia khatam Quran 2 kali sehari. Nama kita menghidupkan malam. Cumanya pada syarak bukan berjaga main kera, bukan berjaga main buah apa tu, bukan berjaga hak tu. Berjaga berzikir pada Allah, berjaga baca Quran, berjaga dengan semaya. Itu nama qiyamul lail nama dia. Kita berjaga di waktu malam dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah persiapan bulan Ramadan. Bukan siap nak pergi kelopatan, nak segala pacu. Untuk nak katuk Ramadan itu dah. Itu bukan persiapan Ramadan. Tak kena persiapan tu, tak kena.
Siapa dengan hati itulah hak besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala taufik kepada kita, boleh kita tunai keperluan Ramadan pada tahun ini, tutup Ramadan tu lebih tinggi. Kita harap Allah sapa kita kepada bulan Ramadan. Tahun ni gak nampak kena balas dengan Wahabi pula lah. Hari Ramadan ni. Sebab apa? Sebab orang Wahabi hari Selasa malam Rabu. Bila hari Selasa malam Rabu, dia nampak anak bulan dia puasa hari Rabu. Kita baru nak tengok anak bulan hari Rabu, tak puasa lagi. Kita puasa hari Khamis. Tengok anak bulan malam Rabu, hari Rabu malam Khamis. Kalau nampak anak bulan kita puasa hari Khamis, tak nampak kita puasa hari Jumaat. Kita Jumaat nu lagi kita. Dia hari Rabu puasa dah. Lepas tu bila raya, dia tengok anak bulan pula malam Khamis. Tak nampak. Pergi raya hari Jumaat. Tak kena maya Jumaat pula buat dia. Sebab raya hari Jumaat. Tu kena balas banyak kali lagi lah kitanya. Habis tu hamba kata kena balas apa 7 hari 7 malam. Baru dia sudah. Habis hak ni kita pergi masalah semaya Jumaat hari raya. Sudah Jumaat hari raya, kita baca Quran di kubur. Kita boleh habis. Baru tak apa. Baru cuk. Kita ni masalahnya Ramadan, kita kena terhenti di atas tengok anak bulan tepat tay kita. Tak boleh nak turut Mekah kerana Mekah negeri barat, negeri jatuh pada kita. Maka waktu dia tak sama dengan waktu kita. Kita tak boleh turut Zuhur kita dengan Zuhur Mekah. Begitu juga satu Ramadan kita dengan satu Ramadan Mekah. Kalau orang tu kata aku tolak bini aku 1 bulan Ramadan. Baru masuk Ramadan di Mekah, kita sini jatuh dak tolak bini kita. Kalau kita belajar fiqh, tak jatuh tolak. Tak jatuh tolak. Kira kata 1 Ramadan hak kita. Aku tolak isteri aku waktu subuh hari Sabtu. Kalau masuk waktu subuh, di Amerika. Jatuh tak tolak bini kita? Anak jatuh kan? Jatuh tolak waktu subuh kita lah. Dia waktu suku-suku. Itu nama dia berlainan matlak. Kira masa suku-suku. Maka Mekah dengan kita ni waktu suku-suku. Tak ada siapa ada hukum kata kena turut Mekah, kena kira waktu tulah. Tak ada seorang habuk daripada ulama. Ulama Wahabi sendiri pun tak. Ada Wahabi Tanin je. Mari duk kira gitu. Wahabi sendiri, Wahabi di Saudi tak ada. Masa Rasulullah tak ada. Masa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tak ada. Mari Wahabi Tanin. Kita nak pakai lagu mana lagu tu. Tu ajaran yang sesat dia panggil. Sebab tu Imam Hafiz Ibnu Abdul Barri ijma' ulama, ijma' ulama kata kira berlainan. Mekah kira lain, di Hijaz dia panggil, di Andalus Spain kira lain, kita di Syarqi Asia di timur sebelah di Syarqi Asia Wusta panggil, di Asia Wusta, di Asia Timur Tengah kira lain, kira masa lain-lain, waktu lain-lain.